Sihat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita akan sambung. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Amma ba'd. Okey, kita akan sambung pada perbincangan hadis yang ke-15 pada halaman 154 kan. Iaitu tujuan hadis dah baca kan. Okey. Ulasan hadis. Okey, perbincangan kita ni pada hadis yang ke-15 iaitu memelihara diri daripada fitnah dunia dan juga wanita. Hadis yang dijadikan perbincangan iaitu hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya hulwatun hadiratun wa inna Allaha mustakhlifakum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri pada Nabi SAW baginda bersabda, sesungguhnya dunia itu hulwatun hadiratun, dunia itu manis lagi hijau. Wa inna Allaha mustakhlifakum fiha, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan pengganti sebelum kamu. Fa'idhuru kaifa ta'malun, dan akan memerhatikan apa yang kamu lakukan. Fattaqud dunya, lalu Nabi sebut, takutlah kamu, awasilah kamu daripada dunia. Wattaqun nisa, dan awasilah kamu daripada wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, sesungguhnya fitnah pertama berlaku terhadap Bani Israil adalah berpunca daripada wanita. Dia ada dua item lah, iaitu fitnah dunia dan juga fitnah wanita. Kita dah baca tentang sejarah, tujuan hadis dan masuk pada perbincangan tentang ulasan hadis. Okey, setelah disebutkan oleh pengarang yakni Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur, dikata setelah kewafatan Rasulullah SAW banyak sekali ujian berlaku terhadap umat Islam. Selain kewafatan baginda sendiri merupakan ujian yang berat menimpa para sahabat dan umat Islam. Sebab itulah kalau kita tengok bila Nabi wafat tu, sahabat tu sangat sedih kan. Sangat-sangat sedih. Tapi orang kata, kenapalah Abu Bakar, Umar, Osman tu mereka pergi ke tempat untuk bincang tentang pengganti Rasulullah. Kita kena ingat dalam Islam ni dia punya tampuk pemimpin. Bila mati dia pemimpin, dia kena ada pengganti. Nabi wafat, dialah dilantik jadi Nabi yang seterusnya. Sedangkan difahami daripada ajaran Nabi SAW, Nabi ni adalah khatamun nabiyyin, penutup segala Nabi. Tidak ada Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau itu antara fitnah terbesar. Sebab dakwaan jadi Nabi ni adalah satu dakwaan yang sangat besar. Bahkan dakwaan Nabi ni bukan haja berlaku sudah selepas Nabi sahaja. Lepas tu banyak lagi yang sehinggalah tempat kita pun ada orang Melayu sendiri yang mengaku jadi Nabi. Yang ini nama dia Ayah Kahar tu. Kahar tu, Haji Kahar tu dia dakwa dia jadi Nabi umat Melayu. Kan, tu dalam tahun 20-an lah. Awal 20-an tu lah, 20 lebih-lebih tu. 24, 25 macam tu lah, saya tak ingat tu. Tapi Ayah Kahar tu memang dia dakwa dia jadi Nabi umat Melayu dan surah Yasin tu diturunkan untuk dia. Tapi bila surah Yasin pun tak boleh lepas. Itu masalah dia. Yang dahsyat lagi, kita pun pelik sebab dia punya pengikut Nabi umat Melayu ni ramai yang profesional. Engineer ada, doktor ada, ikut dia. Dan yang dahsyat lagi bila ditanya pada satu makcik tu kan, dia kata kenapa ikut ya kenapa dia sesat. Tak, dia kata Rasul kami dah janjikan kami nak masuk syurga. Dia kata dia yakin, dia pernah yakin. Memanglah itu antara ajaran, kalau kita tengok ajaran sesat ni, dia menjanjikan satu kelebihan yang ekstrim lah kan, yang syurga. Tapi biasanya ada syarat, kena bagi harta tertentu. Dia doktrin, dia panggil doktrin. Doktrin ni ialah bila ditanam dalam pada kepala seseorang tu, dia suruh buat apa pun dia akan sanggup. Dermakan harta pun sanggup, bagi isteri pun sanggup. Itu sampai tahap tu lah. Dia punya bila didoktrinkan macam tu. Bila kemudian katanya dia dah dibicarakan, kemudian taubat. Katanya Ayah Kahar tu taubat. Tapi lepas tu katanya ada lagi.
Sebab dia bila dah jadi doktrin ni, walaupun taubat pun dalam kepala tu masih ada dia kepercayaan kan, benda yang di dalam kan. Dia tak sama macam kita dengar khabar itu. Bila dah jadi satu ajaran, orang yakin pula, orang pengikut pula, lagi dia suruh sonok. Macamlah keadaan yang berlaku pada golongan Al-Arqam tu. Kan apa dia panggil apa? Haji Syari Muhammad kan. Syari itu mulanya okey, mulanya asalnya okey. Tapi satu tahap bila pengikut dia tu dah jadi taksub. Taksub ni maksud kata dia agungkan dia punya Syari tu sehingga didoktrinkan bahawa Syari ni ialah pemuda Bani Tamim kan. Pernah dengar ni dulu, pemuda Bani Tamim. Dia ni orang yang akan menunggu membantu Imam Mahdi nanti. Tapi tiba-tiba dia mati kan. Jadi tak jadi dah. Lepas tu sampai tahap lagi pengikut dia yakin isteri dia sendiri nama Khadijah Am namanya. Khadijah Am tu dia kata Syari ni bila mati dia datang untuk kembali join mesyuarat. Dia panggil kabinet bayangan. Tu dia punya doktrin tu. Dan benda tu dipercayai oleh dia punya semua pengikut dia. Datang untuk apa? Untuk bermesyuarat dan buat keputusan. Lepas tu dia bertukar daripada Arqam dah di apa band tu, kemudian tukar pada apa? Rufaqah kan. Kemudian Rufaqah tukar ke GISB, Kelompok Ikhwan. Masa sekarang ni dia dah habis harta tu dah habis kan. Cuma yang dahsyat lagi sebenarnya dia katanya, saya dengar maklumat. Saya pergi masa kat Rawang Bandar Country Home kan. Kat situ dia punya pusat dia. Orang biasa kata sebenarnya dia punya GSB ni bagus. Dia dah dapat satu macam dia punya perniagaan, model perniagaan tu berjaya. Sebab dia punya restoran, kalau restoran Malaysia tu di luar negara tu banyak kan. Di Australia ada restoran Malaysia, GSB, Turki ada, dekat US pun ada dia punya restoran Malaysia. Bila kita pergi Turki lama tu, kita ingat makan Malaysia, pergilah restoran Malaysia. Adalah asam pedas semua lah kan. Saya tak pasti sekarang ni. Sebab dia punya harta tu dah dibekukan. Cuma katanya kenapa dibekukan tu bukan isu ajaran tu sangat. Sebab dia pun dah ajaran tu macam dah tak ada dia punya ikon lah kan. Ada tapi dia dah sini. Tapi perasan tak yang kesalahan tu lebih pada kanak-kanak kan, eksplorasi kanak-kanak. Tapi sebenarnya itu hanya isu sahaja nak menyalahkan golongan tu. Asal dia katanya JSM ni dah dapat satu jalan untuk halang kartel ayam tu. Kartel ayam sekarang ni milik Cina semua. Jadi dia dah dapat satu cara untuk tak masuk lagi dalam lingkungan tu lah. Tak perlu ambil dari Cina lagi. Jadi Cina dah zap. Kita lalu gunakan tu lah apa, budak-budak ambil. Sebenarnya tak ada apa pun. Kan sebelum ni tak ada isu kan. Kata dia masuk jalan. Itu dia cerita daripada masa saya pergi raya ni tu. Orang kata dia sebenarnya dia kata sebenarnya kartel tu. Kartel tu semua geng-geng gangster kan. Dia kata kalau JSB masuk, dia akan potong line dia punya line lah. Jadi dia untuk memudahkan tu dia buang. Maksudnya dia gunakan alasan golongan ni guna kanak-kanak atau ada ajaran sesat macam-macam lah tu kan. Itu je. Orang pun semua percaya. Dia framekan benda tu. Dia asal ni kata ayam tu lah. Sebab dia dah JSB dah berjaya untuk ternak ayam daripada ayam kecil sendiri kan, daripada anak ayam tu sampai dah besar, dia boleh buat sendiri. Dia boleh masuk ruang tu. Tapi bila dah orang tengok ini akan mengancam dia punya kartel tu, dia dah zap. Kita perasan lepas tu senyap ke? Senyap gitu. Bila dia dah blok tu senyap. Mana pendakwaan lagi ya? Tak ada kan. Itu yang dia macam panggil apa? Bila nak naik tu dia bercantah terus. Kita pun macam kita makan ayam sekarang ni. Kita yakin kat yakin tu je kan. Tapi adakah kemungkinan dia buat betul apa yang dia buat tu? Tak semua Jaki boleh masuk yang tempat ayam tu kan. Mungkin kat depan ni kelang dia masuk, tapi yang dalam tu yang ayam import tu macam mana kena. Lepas tu saya beli kat ayam kat saya tu, kadang-kadang tu fikir betul ke tak, takut kok. Macam contoh kalau ayam tu kita beli yang paha saja, kaki saja kan. Saja tak nampak. Kalau ayam seekor tu kita nampak lah dia sembelih kat tengkok tu. Kalau beli yang situ kita tak tahu dia sembelih ke tak. Siap potong kan.
bagus dah siap potong tu. Tapi kita atas alasan kalau JAKIM bagi tu pegang kat situ je lah. Bukan nak tersalah kan. Kita yakin dengan ada halal JAKIM tu. Kalau tak ada halal JAKIM kita pun tak boleh beli, tu tak? Di atas situ je lah. Tapi benda tu kalau orang bukan Islam ni dia boleh buat je. Sebab dia tak ada isu halal haram kan. Kalau orang Islam dia takutnya. Sebab kalau orang bukan Islam ni on business, jadi ada label, dia boleh buat apa yang kat belakang tu. Sebab tu kita kalau bab ni makan tu kena banyak-banyak doa kan. Minta berlindung lah. Okey. Kemudian lagi itu antaranya selain pada sebab wafat Nabi tu ada Nabi Nabi palsu, ada lagi pergaduhan Nabi tersebut. Tataf tariqu ummati, umatku ni akan berpecah kepada salasina wasab'una syu'bah, maksudnya firqatan. Umat aku ni akan berpecah pada 73 golongan. Nabi sebut yang akan masuk syurga hanya satu, ini ahli sunnah wal jamaah sahaja. Ataupun ada hadis yang Nabi sebut ma'ana wa ashabi, apa yang golongan yang ikut aku dan juga para sahabat. Itu nak kata dalam bab ni bila Nabi wafat banyaklah fitnah-fitnah yang berlaku. Kemudian dia kata ujian-ujian berupa nikmat dan kekayaan, harta benda dan anak pinak, pangkat dan kemewahan hidup dan berbagai-bagai lagi kerap menimpa umat Islam sepanjang sejarah mereka di dunia ini. Semuanya ada yang manis dan ada yang pahit. Al-Quranul Karim menyebutkan bahan-bahan yang pernah menguji hidup mereka. Firman-Nya auzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dihiaskan dengan zuyina, maksudnya dihiasi manusia tu kepada manusia tu dengan indahnya kepada manusia kecintaan kepada asyahwat, maksudnya bentuk-bentuk keinginan nafsu syahwat, yang mana keinginan tu terhadap antaranya wanita, kemudian wal banin, anak-anak, kemudian wal qanatil muqantarah, harta kekayaan yang bertimbun-timbun, minaz zahabi wal fiddati, zahab tu emas, fiddah tu perak, wal khayla al musawwamah, wal khayla ni kuda peliharaan. Kat sini kalau dululah kuda peliharaan, sekarang ni kita panggil kenderaan mewah lah kan. Terjemahan sekarang ni sesuai, kalau nak tengok kita tak ada lah kuda tu. Tapi kita ada kereta-kereta satu tumpuk sekarang ni berapa? 800 100 900 lebih lah. Ada yang 1000 pun ada kan. Tu maksudnya makin ni lah. Untunglah kalau siapa ternak lembu tu banyak boleh lah. Untung dia. Wal harsa, kemudian sawah ladang, maksudnya ladang-ladang yang ada. Zalika mata'ul hayatid dunya, Allah Ta'ala itulah kenikmatan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah tempat kediaman yang baik. Walaupun banyak macam mana pun, kalau boleh disebutkan kat ujung tu, maksudnya Allah Ta'ala bagi hint ataupun bagi panduan, iaitu apa yang kita ada tu, anak ramai ke, harta banyak ke, ada kenderaan yang banyak ke, ada binatang ternakan yang banyak, ada tanaman yang banyak, ada ladang-ladang macam-macam pun, tapi yang penghujung tu kediaman, iaitu baik, yang paling baik ialah syurga. Maksudnya kita kena bawa benda ni untuk jadikan pahala untuk kita masuk syurga. Baik, kalau dalam bab ni kita kata kalau bab harta ni, antara instrumen yang kita boleh buat, satu dituntut untuk menyucikan harta, iaitu zakat. Zakat ni macam mana pun kalau kita cukup keperluan, cukup haul yang ditentukan, maka kena bayar zakat. Sama ada boleh bayar secara tahunan, ataupun sekarang ni ada fatwa kata boleh bayar secara bulanan. Kalau ikutnya ikut fatwa dalam ulama punya perbincangan, tak boleh bayar zakat bulanan. Sebab zakat mesti tempoh haul 1 tahun kan. Tapi kalau nak tunggu setahun, tak cukup, kalau on the way hilang. Beli sana, beli macam-macam kan. Jadi ambil fatwa kata contoh orang yang dapat gaji bulan, gaji kerajaan kan, dia dapat gaji tapi dengan lebihan tu, dia lalu dia buat kata kalau nak tunggu bulan 12 bayar, memang dia pergi cuti lah apa benda, tengok tak cukup akaun tu, habis. Jadi dia ambil pendekatan untuk anggaran tahunan pendapatan berapa,
kemudian Toto tolak keperluan semua, apa kadar mana yang perlu didakatkan, jadi dipotong secara bulanan. Contoh sebulan 100 contohnya. Jadi untuk setahun dia bayar 1,200 tu pun dah banyak tu. Sebab dia zakat ni hanya 2.5% sahaja. Kadang-kadang lebih tu kita biar, kalau orang lebih ni kita kata niat sedekah sahaja. Jadi dua. Dia zakat ni disediakan dalam Islam dipanggil sedekah wajib. Kalau sedekah biasa tu sedekah sunat. Kalau sebut sedekah kita, tapi dalam bahasa hadis dia kata kalau sedekah fardu, sedekah sunat dan sedekah wajib tu ialah zakat. Zakat tu adalah sedekah wajib. Maksudnya telah ditentukan dengan kadarnya dan dia ada orang yang akan terimanya. Dia panggil asnaf. Asnaf yang 8 tu. Dia tak boleh ikut suka untuk kita bagi pada siapa. Dia mesti dalam kategori asnaf. Cuma takrifan asnaf tu ditarifkan mengikut situasi dan zaman. Contoh macam dalam antara asnaf tu dia panggil fi sabilillah. Fi sabilillah ni orang yang berada di jalan Allah. Kita nak cari siapa fi sabilillah, yang sedang berperang di jalan Allah Ta'ala ni. Takrifan tu tak ada lah kan maksudnya. Tapi bila dikembangkan lagi, fi sabilillah macam pelajar tu fi sabilillah, orang yang berjihad untuk menuntut ilmu. Jadi pelajar tu semua layak. Dia macam kita ni layak lah. Sedang belajar. Semua layak lah sebab jadi pelajar. Boleh kalau cuma kita nak bayar tak boleh lah, sebab dia tak ada pendaftaran khas kan. Biasanya kalau warga emas pun ataupun orang tua pun, tapi kalau dia daftar dengan universiti ataupun institusi, dia ada kad matrik kan, tu memang boleh jadi ukuran untuk layak terima zakat. Jadi untuk fisabilillah ni dia tak ada kategori kata mesti miskin ke mesti fakir, tak ada. Fakir tu kategori lain, miskin tu kategori lain, pelajar kategori lain, walaupun dia orang yang kaya. Sama macam amil. Amil ni orang yang menurut zakat tu. So kalau dia jutawan pun tapi dia kerjanya amil, dia ada hak untuk dia terima sebahagian daripada harta zakat yang dipungut tu. Ya, cuma jadi isu kat tu, kita banyak dia panggil istilah apa, ambil kesempatan lah. Yang dekat Perlis tu kan, isu zakat Perlis, dia kata bayangkan siapa yang kutip zakat tu dia dapat 60%. Bayangkan 60%. Kita kutip 1 juta, kita dapat 600,000 masuk poket kita yang kutip tu. Ya. Ya betul dia sebenarnya dia boleh cuma dia mesti ada dia punya apa, dia ada syarat-syarat lah kan. Jangan buka terlalu umum gitu je, takut orang ambil kesempatan. Sebab saya dah tengok banyak orang dah yang dia buat macam syarikat tu, memang dia macam NGO lah. Kebanyakan dia guna yayasan lah, dia guna yayasan ataupun NGO tertentu untuk bantu pelajar kan. Contoh dia kata dia pergi UM contohnya, dia kata kami nak pelajar yang miskin, fakir kan. B40 lah biasanya dia akan highlight B40. Senarai contoh 100 orang. Dia kata kami akan bagi bantuan seorang tu dalam RM1,000 kan. 1 orang dalam dapat RM10,000 kan. Betul? 1 orang dalam RM1,000. Dan RM1,000. Dia akan gunakan nama pelajar tu pergi ke mana-mana bank ataupun mana-mana institusi. Dia kata kami ada senarai 100 orang pelajar yang memerlukan bantuan. Bank 1, bank 2, bank 3, syarikat 1, syarikat berapa ni? Mungkin 10 syarikat kan. Tiap-tiap orang tu bagi 1,000. Patutnya kalau 10 syarikat dapat 10,000 lah kan. Tapi dia bagi per student 1,900 lagi. Nampak tak? Yang 9,000 lagi tu dia dari situ lah dia akan kumpulkan. Kemudian dia akan ambil persen untuk dia uruskan tu. Dia ambil tu betul, zakat dia memang betul atas nama student tu. Tapi dia punya syarikat dia berapa syarikat, dia bukan pergi satu-satu. Syarikat A, syarikat B, syarikat C, dia 10 syarikat, dia dah dapat 100,000, kita kata dalam 10,000 untuk 10 syarikat atas nama student yang satu tadi. Dia janji pada syarikat tu ke student hanya 1,000. 9,000 lagi dia
Dia ambil, kemudian dia akan gunakan, kata kita akan masuk yayasan sekian, kemudian dia akan ambil untuk dia berapa persen pula. Nampak? Cara tu halal, tapi benda tu tak betul. Cara dia buat tu kan, maksudnya dia, lepas tu kalau dia datang ni, kami tanya kan, kena betul kan dia nak bagi ni, nak bagi buat cara nak bagi betul kan. Sebab guna nama student, syarikat dia tak tengok dah, takkan nak tengok 2-3 kali kan. Dia check pun memang betul lah, mesti memang bagi. Kita pun tak tahu berapa syarikat dia minta tu. Sebab tu kadang-kadang dia boleh bina bangunan, beli kereta tu, macam tu lah. Dahsyat. Sebab dia punya yang kutip tu, dia takkan pergi satu tempat, dia pergi banyak tempat seluruh Malaysia. Tu tak masuk lagi yang individunya tu bagi. Tapi ada yang jujur pun betul. Ada yang baru ni, ada satu datuk tu, dia tapi tak tahu nama apa, saya pun tak tahu nama dia. Dia bagi duit, dia kata saya nak bagi duit zakat pada student. Kemudian tu dia transfer 50,000 gitu je. Tak tahu nama apa. Dia minta nombor, kita bagi nombor UM tu kan, nombor bendahari tu. Saya dah transfer 50,000. Nak lagi kata kami nak buat seminar, nak ambil 50,000, 100,000 lagi. Gitu je. Dia tu memang, yang tu memang tak tahu. Dia kata saya tak nak highlight pun. Bagus tu. Ni yang setengah kali yang betul-betul nak cari duit ni, dia nak bagi 3,000 je kan. Tapi kena buat majlis tu habis buat 5,000. Nak bagi 3,000 je. Tapi majlis dia tu kena buat makan, nak kena apa, habis buat 5,000. Tak berbaloi dengan dapat tu. Tu memang ada keuntungan. Ada setengah yang datang tu, dia syaratkan God mesti ada VC datang kan. Lepas tu mesti ada YB datang. Dia kata tak apa, saya akan cari YB datang. Dia nak ambil gambar pak-pak tu, nanti dia nak minta syarikat lain pula. Ada satu yayasan tu, yayasan nama apa saya ingat tu, dia panggil YB sinilah, YB ni. YB tu tak ada kaitan langsung yayasan tu, tapi dia YB tu orang bagi. Betul tak? Sepatutnya kalau lah yayasan tu under YB tu okey kan, dia bagi duit pada student. Tapi YB ni dia hanya politik mari tolong bagi duit tu, duit yayasan. YB tu tak ada kaitan yayasan, dia tolong menyampaikan je. Tu pun tak betul. Nampak dia nak banyak mileage politik lah. Bila dia buat macam tu, dia akan kutip duit tu. Betul tak betul banyak tu. Tu bagus lah dia dah macam tu. Sampai beli kereta mewah, duit zakat tu sampai yang orang susah tu, macam-macam tu. Dia boleh buat beli kereta 10 biji, beli kereta mewah tu. Satu kereta tu mau 1 juta 2 juta kan. Macam tu je. Dia menunjuk pula tahun kita akan layak dapat, kita boleh dapat balik. Dia panggil wakalah zakat. Kita akan dapat balik RM6,000. Tapi kita kena agihkan sendiri. Tu boleh. Contoh kita dah bayar zakat tahun ni 20,000 contoh kan, 20,000. Lepas tu kita boleh pergi ke pejabat zakat tu, minta wakalah zakat, dia akan bagi balik RM6,000. Tak silap lebih kurang macam tu. Dan RM6,000 tu kita boleh agihkan pada siapa yang kita nak. Kita sendiri punya. Kalau miskin, yang asnaf tu lah. Saya tak tahu, saya tak ingat. 3,000 lah, kan RM6,000. Saya RM6,000 saya tak. Banyak kok. Dia ada berapa persen, dia persen dia tu. So kalau kita ada orang miskin, kampung kita kan, nak bantu, nanti memang boleh ambil yang tu. Maksudnya kita carilah kalau orang kampung ke, kampung lama-lama kita kan, yang memerlukan tu, ada anak dia ke semua nak bantu, guna yang tu, kesempatan tu. Bantu memang baguslah. Tapi tak bayar, kita nak bayar seterus tak apa. Kalau kita yang sebenarnya pejabat zakat tu sebagai istilah apa, amil. Kalau kita dah tahu zakat kita banyak ni, nak bagi direct pun boleh. Dia tak syaratkan mesti melalui agama tu kan. Maksudnya kita dah kenal pasti ni duit kita zakatnya sekian-sekian, dah tolak-tolak, ni duit zakat kita sebanyak sekian-sekian. Kita nak agih sendiri pun tak salah. Cuma sekarang ni dekat kalau kita ada syarikat ataupun ni, dia nak cukai tu. Sebab dia kata kalau bayar zakat boleh tolak sebahagian pengurusan cukai tu je lah. Macam yang baru ni kena isi hasil tu kan. Hasil tu isi tu nanti kita dapat balik kecualian cukai tu. Supaya dapat kita dah bayar cukai dengan zakat tu banyak kan. Double bayar. So semua di Malaysia baguslah sebab zakat tu dianggap sebagai sama macam cukai, hasil macam hasil.
So far okey lah maksudnya tu. Maksudnya kalau kita bayar macam kita dalam akaun kita, patutnya sebahagian cukai kan. Kita boleh tukar, kalau di UM boleh tukar 100% tu ke zakat boleh. Dia akan masuk ke zakat ni, nanti pihak zakat akan transfer balik ke UM boleh bagi pada student pula. Dia ada bahagian zakat di UM ni ada untuk student. Dia semua dapat manfaat balik lah. Dia macam apa? Staff bayar pada pejabat zakat potong bulan-bulan. Nanti dalam satu tempoh tu dia akan kira total semua. Tahunan dia akan transfer balik ke UM. UM boleh guna untuk student dia balik. Keperluan ada. Dia bagus sebenarnya kalau kita tengok ada sebahagian student tu dia macam Indonesia ke. Kerana dia sangkut yuran tak sempat bayar kan. Nanti dia boleh buat one off lah. Dia bukan bagi beasiswa, dia one off. Time diperlukan dia nak sangkut tak ada duit ke, nak bayar tiba-tiba kan. Dan satu tempoh yang banyak tu dia boleh diberikan one off untuk selesai. Ada student ada masalah, apa boleh dibayar dengan guna duit tu. Jadi selesaikan masalah student lah. Jadi yuran ke tak perlu nak disangkut lah. Bahkan ni dia ada polisi, kalau tak bayar yuran tu tak boleh ambil sijil, tak boleh convocation macam-macam kan. Jadi nak memudahkan duit tu lah dia rolling balik lah kan. So far okey lah. Kita dah di UN dapat banyak ke JPI tu dia dapat takaful bagi banyak. Tahunan tu dalam setahun dalam 200k juga. Tapi dia dah nak nama student. Dia mesti nama student. Tahun ni kita hantar nama student contoh 250, dia bagilah dalam 200 orang dia bagilah dalam 200,000 macam tu lah. Dia konsep dia macam tu sebab dia nak nama. Dulu kita cakap dia bagi, sekarang dia nak nama. Jadi bila ada nama, dia kena boleh bagi pada nama tu je lah yang kita hantar tu, sebab dia dah penama kan, ada penama. Ada kalau yang mudah tu macam yang Datuk tu memang mudah lah, dia bagi nak apa, saya nak bagi pada 50 orang, nak ambil 50,000 nak kita pun begitu kita urus sendiri lah, tu mudah sikit. Dia boleh bagi siapa-siapa yang perlu kan. Cuma akaun sekarang kena jaga sebab dia punya silap akaun pakai baju oring. Silap transfer duit. Walaupun duit tu kebajikan pun, tapi kalau masuk akaun pribadi memang takut lah kan. Tu payah. Yang nak tangkap, dia nak tangkap yang kes 3-4 ribu lah, yang juta-juta tangkap. Kan. Ni ada seleweng 5 ribu, ini tak sampai 10 ribu pun kena tangkap. Yang juta tak tahu pun hilang. Tu masalah tu, kita takut. Okey, kemudian dia kata ujian berupa nikmat dan kekayaan, harta benda dan anak pinak, pangkat dan kemewahan hidup, berbagai-bagai lagi kerap menimpa umat Islam sepanjang sejarah mereka di bumi dunia inilah. Okey, ini kita baca. Kemudian di bawah tu, insan diminta supaya menjadikan harta kekayaan sebagai jalan menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sebagai ladang untuk dikerjakan di dunia, kemudian hasilnya dikutip di akhirat. Jika mereka menyalahgunakan nikmat kekayaan dan tunduk kepada kehendak-kehendak hawa nafsu, maka padah yang buruk lambat laun akan menimpa mereka. Ini jelaslah maksudnya dalam bab ni, harta ni ialah satu fitnah ataupun ujian kepada kita. Dia tak ada harta pun ujian juga, ada harta banyak pun ujian. Dua-dua tu adalah ujian sebenarnya. Sebab tu dalam kita hidup atas dunia ni, kalau nak kata kita harta banyak, kita makan banyak, udah juga kan. Lebih kurang ya. Kita makan pun ikut keperluan tak? Maksudnya kalau sebenarnya manusia ni, dia cukup dengan ada memenuhi keperluan dia. Kalau lebih tu Alhamdulillah lah, lebih Alhamdulillah. Keperluan maksud kata kita boleh hidup dan kita tak minta pada orang lain. Kita tak perlu nak pergi merayu pada orang semua tu, dan boleh go on kita kehidupan. Dah okey lah. Alhamdulillah, tu lah. Kadang-kadang harta banyak pun, tapi masalah lagi banyak, betul tak? Lagi betul dah Nabi sebut tu. Kalaulah seseorang tu diberikan satu gunung pada emas, pasti dia akan cari yang kedua. Betul. Bila dapat dua, rasa nak tiga pula lah. Lepas tu kalau saya tengok betul juga, macam kita tengok Ali Syukri kan, dia duit banyak lah kan. Jadi bila dia dah jadi kaya, dia nak berniaga ni ikut suka dia, betul tak? Dia nak buat baju, jual baju. Nak jual batu. Orang beli lah. Batu je. Lepas tu dia kata pokok dia banyak. Dia jual sampai pokok dia. Laku. Orang beli pokok dia tu. Orang kata pokok dia tu, benih dia mahal.
Orang beli. Dia jual dalam berapa ringgit. Orang beli. Dia jual kat TikTok tu. Tengok. Dia pokok dah halaman rumah dia tu. Dia punya tukang kebun potong-potong-potong kan. Dah besar kan. Potong-potong-potong. Yang dia potong tu dia jual. Lepas tu berebut dekat TikTok tu nak beli. Orang berebut kat TikTok nak beli. Saya pun tak faham kak. Kata batu tu. Kata batu-batu dia ambil kat batu sungai tu kan. Dia jual laku. Habis stok. Itu memang dia katanya Halis Syukri ni dia autism kan. Autism dia memang autism negra. Autism negra nombor satu pandai. Otak dia tu semua bisnes. Dia banyak-banyak. Dia mungkin daripada mak dia dulu kan. Rosita Bonda. Rosita lah, benda Rosita tu. Ya betul Betul Dia memang pandai menegur lah betul. Betul dia tak ada salah perasan tak bila setiap kali nak raya ke dia jual baju raya. Dia jual apa pun laku, orang beli. Sebab tu kalau dalam bahari ni orang kata kalau kita ada dekat TikTok tu kita ada follower dalam 1 juta, jual apa pun boleh, insya-Allah lah. Boleh pastikan follower kita 1 juta. Sebab kita jual contoh kita ada stok 1,000, confirm laku. Sebab daripada 1 juta 1,000 berapa persen baru 10% je. Sebab tu kata kalau rakyat Malaysia 33 juta, kita jual, kita tak perlu target ramai kan. Maksudnya kalau 33 juta, beli 1 juta, beli pun dah okey. Kita jual RM1 pun, kita dah dapat 1 juta. Contoh. Kalau kita kena baca tu. Saya tak boleh. Dia tak kaya dah. Dia otak orang juga lah kan. Dia sekarang ni dia punya TikTok tu jadi dia punya ni lah. Satu, kita ada follower. Kita review apa pun orang pergi. Walaupun benda tak sedap pun orang pergi. Yang kedua, produk kita tu kita pandai terang kan. Jadi orang menarik. Kadang-kadang dia beli itu bukannya sebab dia nak pun, tapi sebab akan tengok orang jual tu, menarik ni. Beli ni tak ada apa pun. Bantal lah apa beli lah. Tapi nak kena beli. Pasal nak dia macam satu lagi, dia ikut trend. Musim ni beli apa? Bantal. Maka beli bantal mau habis kan. Lepas tu tracksuit semua. Memang laku betul. Ni lampu raya, trend semua pakai ada. Sungguh. Dia trend tu penting ni. Jadi siapa yang pandai ambil kesempatan, dia memang dapat duit lah. Tantangan zaman raya, tengok baju raya, yang jual baju raya, baju Melayu tu berapa ramai. Kat pasar raya dah banyak dah. Dulu orang kata nak beli raya pasar raya kan. Sekarang dekat TikTok tu dia punya syarikat Erah tu dia jual baju Melayu 1 juta pasang. Maksud kata rakyat Malaysia dia beli baju tu bukan sepasang lah sekarang ni. Dulu baju raya sepasang beli kan. Maksudnya raya pertama je, yang kedua tu tak beli baju lain lah. Sekarang ni nak raya mesti tak tahulah seminggu 5 pasang. Tu. Saya fikir mesti something wrong sebab yang beli, yang jual tu ramai, yang jual ramai, yang beli pun ramai. Jadi mesti setiap orang tu dia akan beli bukan satu pasang. Maksudnya setiap kali raya tu memang dia try yang ni satu pasang. Tengok macam ni menarik juga. Kawan dia kata beli menarik, dia beli satu pasang. Lepas tu pergi kedai dia beli lagi satu pasang. Jadi mau 5 pasang sekali raya. Padahal raya haji beli pula. Raya haji beli. Mungkin tak, sekarang ni saya tengok, mungkin yang tua-tua zaman yang 90-an tu mungkin sepasang dapat dikira duit kan. Kita yang lama-lama ni kita beli banyak-banyak kau nak pakai pun kan. Nak pakai sekali 2 kali gitu je. Tapi bagi orang muda sekarang ni dia dah jadi macam apa? Gen Z dia tak kira duit. Dia kira trend. Dia tengok dia kira trend. Duit tak ada lah apa. Yang penting trend, ikut trend. Sebab tu saya tengok student beli jubah harga RM400. Logik lah. Saya kata, macam mana dia boleh fikir? Dia kata duit tu memang dia dapat, dia duit raya ke duit mana mak saudara dia bagi kan. Tapi dia jubah tu sebab trending, harga dia RM400, kebetulan dia dapat diskaun 300 ke 200 setengah tu, dia tahu beli tau. Waktu scammer kena apa, setelah scammer. Dia kata sebab jubah tu trend. Jubah tu ada gelang apa?
Glow in the dark tu. Maksudnya tutup lampu tu lampu cahaya. Saya pun beli. Student tu bukannya kerja ni student. Maksudnya tengah duk mengaji, duit kadar pun kan, duit pinjaman tu, tapi sanggup beli tu. Yang kalau tengok lagi sekarang ni trend, kalau yang student yang pakai iPhone ramai tu. Pesara tak pakai iPhone. iPhone harga dia 6,000. 6,000 lah paling kurang pun 6,000. Macam-macam lah, dia kata saya dapat hadiah lah, macam tak kisahlah tu kan. Tapi kata dari segi majority student tu, tengok iPhone ni 16, 15 semua lah. 17 mahal kan, 17 baru keluar kan. Tak ada lagi yang 16, 15. Ui, ni semua harga-harga T20 tu student tu. Sebab tu saya tengok student sekarang ni, dia memang duit tu ada dia belanja, tak pergi tabung dah. Sungguh. Dapat dia zakat, tiba-tiba habis lah dia zakat tu. Dia tak kisahlah, dia janji habis hari tu dia dapat. Tak boleh dia beli telefon ke, dia beli kamera ke, dia beli laptop ke, ataupun banyak main game. Makan apa? Makan dia kata nanti dia cari lain. Dia trend. Menakutkan lah kan. Okey. Kemudian dunia itu manis lagi hijau. Okay, sebelum tu saya nak tambah lagi satu dalam ni ada satu perbincangan lah. Saya ambil ni, dia kata yang saya sebut ni tentang sebelum ni tentang hadis fitan kan. Kemudian ada dalam hadis tu disebut bila Abu Sa'id Al-Khudri sebut tu fattaqud dunya wa taqun nisa fa inna awwal fitnah bani Israil, itu dia kata hadis ni turut menyebutkan supaya seorang lelaki muslim itu perlulah bertakwa kepada perempuan. Ittaqun nisa tu takut ataupun awasi perempuan, dan dia kata menjadikan benteng perisai di antara dirinya dalam pergaulan dengan orang perempuan supaya tidak terjebak dengan fitnah. Ini yang jadi dahsyat sekarang ni kan, yang di Kelantan tu kan, kena tikam sampai 61 tikaman. Kalau tengok background yang budak yang tikam tu, dia pernah jadi imam tu. Bagus, maksudnya budak tahfiz saya rasa. Tapi dia sebabkan oleh cemburu. Perempuan tu pagi dia kurang lelaki lain, petang dia naik malam tu dia kurang lelaki lain pula. Pening kepala kita tengok. Ya, yang baru muda lagi, baru 19 tahun. Yang kawan-kawan dia pun 19 tahun lagi kan. Kita tengok, dahsyat. Sanggup tikam, bayangkan apa yang berlaku pada dia tu. Maksudnya bayangkan dia pegang pisau bunuh orang tu. 61 tikaman. Maksudnya ada benda yang dalam kepala, hasut kepala tu. Itu biasanya satu cemburu, marah lah. Bila dia gagal kawal emosi, memang dia punya tekanan tu kuat tu. Sama lah macam orang duk main game kan. Main game tu dalam duk banyak dengan skrin, duk tengok skrin tu, memang dia punya perasaan tu dah jadi lain. Dia pengaruh dia tu. Bila orang tak bagi skrin ni, dia akan memberontak macam budak-budak tu kan. Orang tak betul. Dia punya sikap tu dah berubah. Tambah dengan dia dah tahu, seolah macam katanya dalam kawan-kawan dia kata tu, saya baca juga dia kata macam lelaki tu dia ikut dia. Mula dia tahu tu bila lelaki tu dia ikut dia, ke pergi mana nampak dia bawa lelaki dengan lelaki lain, lagi dia marah pula kan. Lepas tu baru dia 61 tikaman. Dahsyat. Ni kalau dalam sepanjang sebelum tahun lepas dengan tahun ni, perasan tak pembunuhan banyak tu. Dahsyat tu. Semua orang Islam. Yang bunuh mak ada, bunuh ayah tu sebab anxiety tu kan. Yang tu budak UiTM, mengaji cerdik, pandai, tapi anxiety. Duduk dalam rumah seorang-seorang. Waktu raya yang kedua tu, mak dia balik rumah, kemudian dia melih mak ayah dia, gulung dalam tikar tu kan. Lepas tu dia bunuh diri, naik atas bunuh diri. Itu yang raya baru ni. Kau tengok dia punya rentetan pembunuhan tu. Betul dah Nabi sebut di akhir zaman ni, antara yang menjadi fitnah akhir zaman, ujian akhir zaman tu adalah banyak pembunuhan, khususnya kena orang Islam sendiri. Tu tak masuk lagi yang perang lah. Perang tu salah satu yang besar juga. Sebab peperangan tu satu benda yang besar, maksudnya Amerika duduk sekarang Iran kan, tak habis sekarang ni. Yang sekarang ni yang dahsyat di kalangan orang Islam tu ialah bunuh orang Islam dah boleh bunuh orang Islam yang lain. Itu satu dosa besar tu. Dosa besar.
Yang apa tu, yang baru ni, yang di putusan mahkamah tu, lelaki pukul isteri kan, dia kena 14 tahun penjara. Dia bayangkan lelaki tu kahwin 9 kali kahwin. Dia pukul bini dia yang tengah mengandung 10 bulan tu. Anak tu lahir lah, dapat lahir, tapi jadi cacat kan, dia katanya dia OKU juga. Kemudian yang si suami, yang isteri tu koma, bukan koma, dia tak boleh, lumpuh lah, hanya duk hidup kan. Dalam tempoh tu dia sempat kahwin seorang lagi, kahwin orang Kedah pula. Kemudian dia pukul orang Kedah tu pula. Satu lah. Maksudnya dia dah dalam tempoh perceraian tu kan, maksudnya dah yang suami, yang isteri ni dah maksudnya bekas isteri tu dah kena ni, duk baring atas katil tak boleh buat apa tu, sempat lagi kahwin seorang lagi. Sebab perceraian tu ambil masa 5 tahun tak silap. Nak dapat putusan semalam 2-3 hari lepas kan, 5 tahun. Time tu dia sempat kahwin seorang lagi. Dan isteri tu pun mengandung juga. Lebih gugur lah kan. Tak tahu kok. Kau kasi apa? Dah cadu. Detail. Sebab tu kalau bab ni, dan tengok dia dah kahwin 9 kali kahwin. Dia kata dia kahwin tu, dia target biasanya pejabat awam. Sebab dia kata bila tayang pejabat awam, dia nak ambil duit, minta duit. Dia suruh buat loan macam-macam lah kan, nanti kan dia akan pujuk isteri tu buat loan, dia akan ambil duit. Rupanya dia punya survival untuk dapat duit tu melalui kahwin pejabat Islam, pejabat awam tu. Tak tahu lah tu je. Saya kalau bab ni kena hati-hati kan dalam bab kahwinan ni. Betul dah orang Melayu buat dulu. Orang Melayu ni dia punya halusnya orang Melayu, sebelum nak pergi kahwin tu risik dulu. Kan suruh pergi, kita sekarang ni terus pergi minang terus. Risik dah lah, minang terus tu. Pergi dah kenal lama dah, pergi terus minang. Tak boleh, sebab kalau orang tua tu dia pergi tanya dia orang kampung tu kan, dia risik dulu, nak tengok macam mana, tanya orang kampung dia ni okey ke tak. Lepas tu barulah hantar rombongan tu pun minta izin dulu kan. Pada rombongan, bila hantar rombongan tu orang tua biasanya pengantin tak pergi. Sekarang ni pengantin jadi orang yang dia beritahu ni, pengantinnya tolong pergi minang untuk dia. Tak ada wakil. Saya buat benda tu. Kalian kelulu muda lah. Maksudnya pengantin tu sendiri, lelaki tu, dia nak kahwin kan, dia yang jadi ketua rombongan tu. Bini tu saya buat benda. Ya Allah. Tak salah lah benda tu, tak salah pun kan. Tapi tu adab. Maksudnya kalau memang cek tengok dah kahwin baru, lepas tu botol-botol dah habis lah. Lepas tu dia mati lah, mau lepas dah kan. Ada anak nama, ada 2 orang 3 orang tu. So, bila dah jadi ibu tunggal tu dah lama lah. Bila nak kecil kan, sampai lepas tu tak kahwin, ada takut trauma kan. Bila ada tu habislah duit semua benda jual lah. Sebab tu di kampung tu besi buruk tu sampai tak ada besi buruk. Besi buruk hilang, tak tahu ke mana besi buruk. Ada je besi memang. Jadi dia benda yang jual. Pisang tu hilang, pisang tu tengok. Lepas tu esok tak ada lah. Sebab apa sahaja yang jadi duit semua hilang dalam kampung tu. Pokok pisang tengok tu ada hari-hari tengok tu kan, esok punya dia tak ada pisang. Lepas tu dia dahsyat tu. Kalau pokok jenis pokok ketum tu, kalau siapa tanam sampai tinggal batang lah. Pokok ketum kan, kalau kampung ada pokok ketum, tapi bukan dia masyurkan lah, maksudnya dia tanam kan. Saya malah tanam pokok tu, dia tahu dia oleh yang bahagian tape panggil ni, yang dadah ni, habis tinggal batang lah. Dia urut habis daun tu. Lepas tebang tu mudah sikit kan, payah-payah. Maksudnya dia ambil kesempatan kat situ. Itu sebenarnya realiti lah. Sebab tu dalam kita tengok budaya orang Melayu ni, benda risik, kemudian bertunang, kemudian dia dah fasa-fasa dulu kan. Dan time tu tak boleh bawa keluar, tak boleh keluar ikut suka. Sebab dalam memelihara hubungan tu, maksudnya memelihara hubungan antara lelaki dengan perempuan. Sebab Nabi dah sebut, bila lelaki bila bersama dengan perempuan, dia akan ada yang ketiga. Yang tiga tu adalah syaitan. Tak
kira lah pakai serban macam mana pun, pakai jubah macam mana pun, bila berduaan tu memang akan ada syaitan. Sebab syaitan ni tak ada siapa pun boleh lawan. Kecuali kita agama je lah maksudnya. Sebab tu daripada awal lagi Quran sebut tu wala taqrabuz zina kan, innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Bukan Quran kata wala zina kan, jangan kamu berzina. Dia terus wala taqrabuz zina, jangan menghampiri perbuatan yang boleh membawa kepada zina. Perbuatan tu macam-macam. Dia kalau dalam Arab dia kata bermula dengan fabtasamun. Biasa mula-mula dengan senyum dulu. Tengok jauh senyum. Lepas tu dia balas senyum kan. Lepas senyum apa? Pakalamun. Pergi Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Dia jawab. Tu pula dia intro dia kan. Dia bukan main terus tiba-tiba tu jadi tak. Dia mula dengan fasa yang panjang. Dia mula-mula dia istilah bahasa Melayu panggil morat dulu kan. Kemudian dia jawab, bila mula cakap, dah mula dia dekat. Kemudian bila dekat, fakalamun. Mula cakap lah. Cakap sampai satu tempoh, fama wa'idun. Dia ada temu janji. Temu janji lepas tu, apa lagi lah, next. Sampai lah last kali zina. Tu takut tu. Dia punya Arab, dia ada fasa-fasa tu. Dia kata, mula-mula biasanya hanya dengan pandang dulu. Kemudian senyum tu pun dia bagi salam, Assalamualaikum, tak jawab dosa. Lepas tu dia tu sampai habis lah. Tapi kalau ada agama, dia akan jaga. Benda tak salah, cuma cara kita mengawal tu kan. Yang dahsyat lagi sebab sekarang ni dia jadi istilah normalisasi tu. Maksudnya maksud kata satu yang dilarang dalam Islam tapi telah jadi satu benda yang normal dalam kehidupan masyarakat kita. Dulu dia kawal, sekarang ni kita dah tak boleh nak kawal benda tu sebab dia jadi normal. Contoh kita kata pakai seluar pendek tu bagi lelaki tak boleh kan. Sekarang ni orang pakai seluar pendek boleh tak? Dia kata macam tak apa, okey je, dia baik je semayang je kan. Tapi seluar pendek. Sedangkan pakai seluar pendek tu tak menutup aurat. Itu benda tu dah salah. Solat tu dah mula kira lain. Solat tu kefarduan kan, ibadat. Tapi dalam kita Islam juga dia ajar untuk tutup aurat. Jadi normal benda tu. Kita memandang tak apalah, dia baik lagi kan, walaupun tak pakai tudung, walaupun tak tutup aurat pun still Islam. Itu salah sebenarnya, salah. Yang tu nauzubillah tu. Dia punya KM tu dia produk dia kan. Dia kata tak apa, dia kata anak dia seksi pun tak apa, still Islam lagi, semayang lagi. Bukan soal tu. Soal tu bukan soal dia tak apa, dia baik dengan orang, dia sedekah kan. Tapi baca yang tu lagi dahsyat lah. Kalau baca yang kisah tu sedih kok. Ayah dia ni bagus. Ayah ni rajin derma macam-macam, buat masjid, bagi kenduri, bagi duit macam-macam kan. Last kali jumpa anak dia bila dah satu tempoh ayah dia meninggal tu, anak dia hari-hari duk mimpi ayah dia duk minta tolong. Dia pun pelik. Bila cek dekat pejabat, ada satu catatan buku. Rupanya ayah dia ni jahat gila. Ambil harta orang, rampas harta orang, ambil harta anak yatim semua. Duit kaya dapat juta-juta. Tapi semua tu tak ada berkat. Dia kata, tengok senarai nama, ya Allah, terkejut dia. Di luar asal masa ayah dia hidup tu, memang bagus, tolong ahli masjid macam-macam kan. Tapi rupanya harta dia ambil tu semua sekarang haram. Dia ada ambil harta orang, ambil tanah orang tu tanpa dia paksa. Tu tanda tangan sampai mak kawan tu, dia tanah orang perempuan tu, anak dia 5-6 orang tu terpaksa merempat lah sebab tanah dirampas. Ambil harta anak yatim tu kan. Sampai tahap macam tu. Kemudian harta dia curilah apa benda yang tak betul macam-macam ada dalam senarai tu. Tapi dia rajin derma masjid semua macam-macam. Sampai anak tu termimpi dan dia rasa macam benda tu satu bebanan lah. Dia ambil senarai tu, dia cari balik orang tu, nak bagi balik satu-satu. Cuma dia nak kata boleh tak memaafkan. Bila abang maaf ni memang susah lah. Minta maaf pada perempuan yang dia dah merana berapa tahun tu. Kena harta tak ada, dia duduk merempat semua kan. Boleh dia nak maafkan? Tak boleh tu. Susah lah kalau nak boleh kalau orang tu mampu kan. Tapi kalau dia rasa dia susah perit tu, dan memaafkan perbuatan tu satu benda yang kita rasa susah lah. Sebab bila melibatkan manusia, mesti selesaikan dengan
manusia. Allah Ta'ala tak boleh nak bantu yang tu. Sebab kita buat dosa dengan manusia. Okay, kemudian dalam hadis ni lagi, disebutkan lagi, dia kata, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika mensyarahkan hadis ni berkata, maknanya ialah, jauhlah diri kamu daripada terfitnah dengan dunia dan juga dengan perempuan. Walaupun demikian, ada lagi dalam hadis yang menyebutkan tentang daripada riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sabda, ad-dunya mata'un wa khairul mata' ad-dunya al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia ialah wanita yang salihah. Kita kena ingat, kalau kita baca hadis yang tadi itu seolah macam Nabi suruh jauh terus pada wanita kan, kena hati-hati. Tapi kena ingat juga, Nabi juga mengangkat martabat orang wanita. Nabi sebut, wa khairul mata' al-mar'atu salihah. Apa yang dimaksudkan dengan wanita salihah tu? Pernah dengar lagu nasyid tu? Hijaz tu? Isteri cerdik yang salihah tu. Itulah lagu dia. Dia ambil pada hadis tu. Nabi sebut dalam satu hadis, dia kata, ala ukhbiruka bi khairin ma yakdhur al-mar'atu salihah idza nazara ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu. Nabi kata dalam hadis yang riwayatkan oleh Abu Daud, dia kata, hendakkah aku beritahu kamu tentang sebaik-baik harta bagi seorang lelaki ialah wanita yang salihah. Dia kata apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakannya. Itu satu, tengok dia dah gembira. Kemudian wa idza amaraha, atau apabila dia memberikan arahan, dia akan taat. Kemudian apabila dia berada di sisinya, wanita itu akan menjaga maruah diri. Itu dia punya ciri-ciri wanita yang salihah. Maksudnya bila suaminya tak ada, dia jaga maruah diri dengan baik. Yang kita takut sekarang ni, yang ditangkap tu ramai yang wanita curang pada suami. Itu kat Indonesia lagi banyak saya tengok. Kan kolom Indonesia tu dia naik dekat Facebook tu kan. Yang ni kena tangkap. Suami dia tangkap duduk khalwat dengan lelaki lain. Menakutkan lah. Indonesia lagi dahsyat lah bab ni. Walaupun kita tengok dia bertudung pun, sebab dia sesegi agama, orang Malaysia lebih kita kata dalam sistem kita tu membantu kita selamat lah. Indonesia dia open ni, maksudnya kalau siapa yang bernasib baik masuk pesantren, dia selamat. Dan sistem pesantren tu kan, dia akan jaga. Kalau yang mengaji biasa ni, dia memang sekular kepala dia, walaupun pakai tudung kan, tapi kepala dia sekular. Sebab di sistem dia tak membantu pun. Dia tak ada sistem mengaji agama sistematik macam kita. Dia tapi dia bagi kebebasan. Maksudnya hanya ikut kadang kaki. Perasan kalau Indonesia ni pakai tudung bagus, tapi bajunya ketat kan. Sebab dia itu, kalau biasa macam tu, dia bukan di kalangan ahli pesantren. Dia tak mengaji agama. Maksudnya dia ada agama yang basic sahaja. Dia tak ada yang detail. Kalau yang betul-betul, dia akan pakai elok. Kita tengok beza kan. Kita tak nafikan bahawa dia rakyat dia ramai kan. Dia rakyat Indonesia ni 300 juta lebih. Kita 34 juta macam tu lah. Dia 300 juta. Daripada Sulawesi tu, Kalimantan ni, Sampang, berapa pulau kan. Memang ramai rakyat dia. Tak nafikan dia punya sebagai hidup dia agak tinggi lah. Sebab tu kalau kita tengok macam saya sebutkan tadi, kalau dia ada wakaf memang hidup. Betul-betul hidup. Sebab rakyat dia banyak kan. Jadi kalau sekali dapat dia memang banyak. Dia ada sesat pun dia boleh hidup juga sebab rakyat dia banyak. Ikan sesat ikut ramai juga. Dia punya satu kampung tu, kadang-kadang dia punya satu tok guru tu kan, dia yakin yang tu. Walaupun tok guru tu sesat. Sebab dia pun pegang konsep macam tu. Dia satu-satu kawasan tu. Kalau di sebelah barat lain, kalau Jawa Tengah lain, Sulawesi cara lain pula. Dia beza. Dia tak sekali macam tu. Yang Kalimantan cara fikir lain pula. Katanya yang sekarang ni dia akan pindahkan kawasan pentadbiran daripada Jakarta tu ke Kalimantan. Yang akan berpindah paling dekat, dia kata Kementerian Timbalan Menteri kot dia kata. Timbalan Perdana Menteri macam tu lah. Dia akan pindah ke situ. Dia akan hidupkan balik Kalimantan tu. Sebab Jakarta dah padat sangat dah. Yang baru ni saya pergi, dia kata dia ada hari ni kereta yang plate genap dia boleh lalu.
dia pelik dia hard kan. Kalau hari contoh Isnin pelik kereta genap, hari Selasa pelik kereta ganjil, hari Rabu dia ubah tu. dia tak boleh buat sekali. Jadi kecuali dia tak kenderaan yang boleh pergi hari-hari ni, teksi. Yang kereta kereta teksi tu okey lah, maksudnya, ataupun yang kedutaan itu tak apa genap ganjil pun. Tapi kalau yang kereta awam biasa, motor ke semua, hari Isnin hanya untuk plate nombor yang ganjil saja. Dia nak kurangkan tu. Yang baru ni saya pergi tu hari 29 tu. 29 tu berlaku aksiden kereta api belah kereta. Yang tu sebenarnya kereta yang dia belah tu ialah teksi warna hijau. Kereta teksi warna hijau tu ialah teksi daripada Vietnam. Kat Jakarta tu ada lebih kurang 500 teksi EV punya teksi pakai elektrik. Bila sampai dekat rail tu, dia macam lekat ke situ. Dia mati, kereta tu mati lekat dekat rail tu. Dia baru tak boleh buat apa dah, tak tahu start. Dia panik, kereta api mari belah kereta tu kan. Itu kereta api biasa. Lepas tu yang mati tu disebabkan kereta api laju datang. Dia lambat bagi warning, dia belah satu coach tu, coach wanita tu, 16 orang mati dengan kelajuan. Dia tak diberi warning awal. Dia katanya dia beri warning tu bila teksi tu kereta api laju dah lepas lampu hijau kan. Tengok hijau tu jalan, dia baru, bila dia lepas tu baru bagi warning tu merah. Dia tak dalam break dah. Bam lah, 16 orang mati tu. Tu punca daripada teksi tu lah. Teksi yang hijau tu, dia teksi tu Vietnam. Teksi tu bila dia bawa, mungkin disebabkan rail tu akan ada besi. Bateri kan ada magnet kan. Bila lalu tu bateri banyak tu. Dia sampai tu dia lekat tu. Jadi tak boleh buat apa. Lepas tu dia mati kat situ. Mungkin bateri habis ke benda kan. Dia tak boleh lari. Driver tu turun lari. Dia tak boleh, orang tolak pun tak sempat dah kereta pindah datang kan. Dia belah mati terus. Masa tu saya dekat sana. Patutnya kami naik kereta api esok tu. Kami nak pergi daripada Jakarta ke Jogja. Dia kata dalam 7 jam. Naik kereta api ada yang dia panggil premium cost lah. Dia ada 3 seat je. Sedap lah. Tidak biasa. Kalau naik kereta van biasa daripada Jakarta ke Jogja 9 jam. Naik kereta api 7 jam. Naik flight sejam. Pilih lah. Flight dia mahal lah. Flight domestik lah, Citylink kan. Itu boleh lah. Itu okey lah. Tapi harga kereta api mahal juga, dalam 200 saya lah. RM200. Tu tapi dia kata yang ada laju tu hanya daripada Jakarta ke Bandung. Yang tu memang dalam 3,5 jam atau 40 minit. Tu okey. Kalau nak pergi Jakarta, pergi ke Bandung, naik kereta api laju, okey. Sekejap je dalam 40 minit je lah. Kalau ke Jogja jauh sikit dia terbaju memang 7 jam. Sebab dia tak ada yang laju tu. Laju tu sekerat tu je. Dia panggil wush kan. Nama dia better naik terbang. Saya pun silap lah tu. Kami pun kena, kalau nak fokus ke Bandung dekat lagi lah kan. Kalau ke Jogja ni rupanya jauh. Cuma seronok di Jogja berbanding dengan Jakarta. Jogja dia kawasan panggil istilah bandar education. Mesti banyak, lepas tu pancungan pun banyak, gunung gunung api tu kan. Kami masa tu hujan tak tengok orang api tu. Lepas dia hujan, hari petang dia hujan tak sempat. Tapi so far situ bagus lah dia punya ni. Dan dia bangunan tinggi tak banyak sebab mungkin disebabkan kawasan tu gunung berapi kan. Lepas tu bila tanya kenapa ni dia buat dalam 5 tingkat 6 tingkat je, sebab dia tak lewat tinggi-tinggi takut untuh lah kan. So far okey lah, pergilah kalau ada masa. Itu jawatan. Selain pergi Thailand, boleh pergi Bandung nama saya tak nak pergi lah. Bandung okey, tempat jalan banyak. Jogja makan tak ada masalah sebab so far halal lah, maksudnya kalau cuma yang susah makan ni di Medan katanya. Medan, Bali. Sebab Medan, kalau Medan tu dia babi guling semua tu banyak. Dia makanan. Kalau di Bali tu dia banyak Hindu. Dia nama Osman tapi agama Hindu. Nama orang Melayu macam kita macam ni, tapi dia tanya dia, saya Hindu dia tu. Teksi ke semua kan. Di Bali macam tu. Rupa sebiji je kita. Saya pernah tanya tu, nama apa? Saya Osman. Tak, saya bukan Islam, saya Hindu dia tu.
Kau pakai songkok macam kita ingat Islam. Masuk kedai tu semua ada patung minggu tu penuh. Pening kita nak makan masa tu. Kita makan. Kan kita nak tak bila bak daging susah. Kalau biasa kata kalau pergi Bali makan seafood lah. Seafood okey sikit. Cuma nak tanya dulu yang jaga apa restoran tu yang masak tu siapa? Biasa dia kata kebanyakan kalau di Bali tu yang masak orang Padang. Okay, Padang okey lah. Maksudnya kita boleh makan lah. Seafood. Restoran Padang okey. Itu je lah. Okey, itu sahaja kita akan perbincangan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung dunia itu manis lagi hijau. Cuma ada satu dalam perbincangan ni yang kita nak ambil pengajaran juga berkenaan dengan wanita salihah tu, antara yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang mana dia akan menjadi tunjang kepada kekuatan pada suami itu sendiri. Bahkan contoh yang kita boleh ambil ialah yang mana Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri baginda Rasulullah SAW, di mana Nabi dapat wahyu tu kan. Nabi dapat wahyu tu yang bagi kekuatan pada Nabi ialah Khadijah. Sebab tu bila Khadijah meninggal, Nabi ni masih menyebut Khadijah. Aisyah sampai cemburu. Aisyah sendiri cemburu. Dia kata walaupun Khadijah dah meninggal, tapi Khadijah tu still di mulut Nabi walaupun bersama dengan Aisyah. Itu kecemburuan Aisyah walaupun Khadijah tu dah meninggal lama. Maksudnya Nabi mengenang tentang pengorbanan yang dibuat oleh Khadijah ketika mana daripada Nabi kahwin, kemudian diangkat jadi Nabi. Khadijah yang bagi sokongan sepenuhnya. Khadijah bila wahyu pertama tu, bila Nabi balik, Nabi selimut, Nabi bawa Khadijah bawa Nabi jumpa dengan bapa saudara dia. Tanya, dia kata itu namus, yang ni Jibril. Lepas tu barulah diselimutkan, dibangunkan. Semua tu ialah sponsornya by Khadijah. Sebab tu Nabi mengenang Khadijah tu sepanjang hidup baginda. Betul lah tu Khadijah kan. Tu fasa Siti Khadijah tu boleh pergi. Betul tu tua pada Nabi. Walaupun ada perbincangan kata Nabi kahwin umur 25 tahun, Khadijah ketika tu dah umur 40 tahun. Tapi banyak riwayat kata dia orang yang sihat, maksudnya tak masalah kan. Sebab tu dia boleh lahirkan anak lagi. Dia tak terima isu. Kita jangan letakkan zaman Nabi dulu tu macam zaman sekarang. Kan? Dulu umur mungkin 15, 10 dah kahwin. Orang perempuan 15 tahun dah kahwin, ramai dah. Macam orang Melayu dulu pun kan 15 tahun dah kahwin. Sebab zaman dulu ni style macam tu. Jadi kalau dia kahwin umur 40 ke 50 itu biasa je. Macam Nabi kahwin dengan Aisyah kata 9 tahun, tapi Nabi hidup dengan Aisyah tu selepas umur dah 12 tahun. Bukan tahun 9 tu baru kahwin kan. Tapi cuk lah yang cuk. Lepas tu, tapi 9 tahun misalnya tu, bukan macam sekarang 9 tahun tu. Golongan yang tua makin ramai kan. Dia timbul perbahasan tu. Kan bila ramai tua, maksudnya ada isu lain pula. Isu orang tua yang ramai. Bukan salah, tak salah. Cuma macam mana nak menguruskan tu. Dia nak makan, nak duduk kat mana, nak makan apa keperluan dia kan. Rumah orang tua perlu ke? Mungkin satu masa nanti rumah orang tua tu macam sekolah. Betul tak? Maksudnya dia bukan tempat dia duduk, tapi hanya pagi-pagi pergi buat aktiviti semua. Petang balik. Itu dia ada aktiviti. Dia tak boleh duduk. Kalau duduk rumah saja pening juga ke? Bangun, klik, tengok turun bawah. Pening tu. Jadi kalau ada macam tadika lah. Tadika tua. Macam ni bagus. Maksudnya kita datang ada aktiviti, kita penuhi dengan keperluan tu. Dia bukan macam tadika sekolah tu. Maksudnya dia cara orang tua punya. Jadi datang ada aktiviti, mengaji, belajar, senaman ke benda, masak ke, ikut sekolah. Lepas tu petang balik, isikan masa lapang tu. Dia ada aktiviti. Sebab manusia ni kalau duduk seorang-seorang, letih juga tu. Boleh duduk seorang-seorang. Nak masak banyak. Apa kita nak makan seorang tu tak? Takkan nak masak hari, masak periuk-periuk. Orang tak tahu. Kau nak buat nuri hari-hari. Letih je. Nak makan pun sikit je. Jadi masak, beli je. Beli sikit, nak makan sikit tu je. Bukan nak makan banyak. Cukup. Jadi kena ada aktiviti. Mungkin saya rasa Malaysia dah ada perbincangan dah tentang sebab rakyat Malaysia bila dia fasa daripada awal dia jaga kesihatan, umur dia akan panjang.
Ya, anggaran. Sekarang ni dia umur 60 ke atas ramai. 60 dia masih sihat ni sekarang ni. Lepas tu 60, 70 pun dah ramai dah. Geng-geng 70 ramai kan. 80 pun nak ramai dah. Ya. Yang setelah series. Tak apa, dia nak umur tu tak ada masalah, tapi yang penting sihat tu. Sihat. Maksud kadang-kadang sihat tu yang penting. Sihat ni kita boleh pergi mana-mana. Umur tu biasa aja kan. Umur dia akan bertambah macam mana pun. Tapi dalam Islam ni umur dia berkurang. Sebab kita dah ada had maksimum tu. Cuma untunglah macam kita bagi 70, 80 tu beruntunglah sebab umur ekstra kan. Nabi sebut dalam umat Nabi ni antara 60 hingga 70. Tiba kita dah masuk dalam 70 hingga 80. Tu ekstra lebih lah. Tu alhamdulillah lah kan. Minta sihat je yang tu. Minta sihat, minta dapat laksanakan ibadat dengan sempurna. Yang tu je. Kalau solat pun minta boleh, kalau boleh solat macam biasa. Sakit lutut macam mana pun boleh sujud macam tu. Tak perlu duduk ada kursi kan. Saya tengok yang kesiannya kadang-kadang umur baru 40 lebih, 50 tu dah dia duduk atas kursi dia sembahyang. Kesian lah kita daripada yang tahan ni. Kalau boleh, at least solat tu still sempurna. Sempurna, boleh diri lah, berdiri, boleh rokok, sujud elok tu. Itu alhamdulillah. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jamana hadza jamal marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma. Rabbi zidna ilma wa zuqna fahma, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma thabbit qulubana ala dinik wa la ta'atik, subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.